Adakah jual beli emas public gold patut syariah? Ada yang masih tertanya-tanya, sah ke akad jual beli emas secara online di public gold ni? Safe tengok sampai habis. Hakikatnya, jual beli emas public gold ni memang patut syariah. Ramai keliru sebab tak faham apa itu akad. Akad-akad ni sebenarnya bermaksud tawaran dan penerimaan. Bila ada pihak yang menjual dan pihak yang membeli, akad itu sudah sah. Walaupun tanpa lafaz, saya jual dan saya beli. Alah, macam kita beli minuman dari vending machine lah. Tiada lafaz pun tapi tetap sah sebab ada offer dan acceptance. Sama juga dengan jual beli emas secara online public gold ni. Sistemnya memang disahkan oleh patuh syariah sepenuhnya. Public Gold telah pun mendapat sijil pengesahan patuh syariah sejak tahun 2016 lagi. Hasil usaha mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i bersama Ustaz Khairul Anwar Basri, supaya pelanggan boleh berjual beli dengan yakin. Alah, ibarat macam sijil halal yang dikeluarkan oleh JAKIM lah. Bila sesuatu produk ada cop halal daripada pihak berautoriti, orang awam tak perlu risau atau persoalkan lagi, kan? Sebab apa? Sebab pakar dah sahkan. Begitu juga dengan emas public gold. Jadi, nak tak saya bantu anda mulakan tabungan emas serendah RM100 sahaja melalui akaun Gap Gold Accumulation program public gold seperti ini. Untuk bermula, rujuk pin video saya tentang 4 langkah daftar akaun public gold. Saya sendiri yang akan bimbing cara simpan emas yang terbaik untuk anda. Jom kumpul emas 1 kg.